So EDC ni U di kolon ataupun orang panggil dia kolon. Kolon ni orang kalau Mat Saleh dia panggil kolon ni perfume sebenarnya. Tapi sampai kat Malaysia orang asyik tanya kolon ni apa? Kolon ni bukan usus besar tau. So kolon ni dia perfume, peratusan parti dia sikit sangat, 2% hingga 4%. So ketahanan dia dalam 2 hingga 4 jam je. Tak ada alarm mana pun, tapi kalau nak pakai untuk pergi wedding ke, nak pergi meeting jap ke, bolehlah pakai. So kolon ni biasanya murah, tapi kebanyakan orang prefer kalau nak kolon ni ambil brand terus, sebab alang-alang nak pakai untuk yang temporary, untuk pergi majlis, untuk pergi, kalau untuk kat Malaysia jarang orang pakai UD kolon ni. Tapi ada ke orang yang mencari-cari. Hari tu saya ada tengok dekat live orang jual perfume, tanya kolon ada tak? Kolon? Buat apa nak kolon? Kolon sikit je parti dia. Pakai kat Malaysia ni sekejap je baru dia hilang. Tapi sebenarnya tak praktikal lah pakai kolon ni. Unless kalau nak kerja office, nak pergi ke wedding apa, nak pergi ke meeting. Tak apa. Kalau nak lepak dengan kawan apa, memang tak lah. Okay. EDT ni U di toilet. 5% hingga 15%, 4 hingga 8 jam. Biasanya orang pakai EDT ni dekat rumah. Okay. Biasanya lepas mandi. Ini practical use lah. Nak pakai macam mana, terpulang kat kamu lah nak pakai macam mana. Tapi EDT ni sebab bau dia soft biasanya, tak kuat sangat. Dan kalau nak pakai dekat rumah tu kira just nice lah. Untuk just kemaskan diri, nak bagi rasa selesa, nak tidur sikit apa, EDT memang nice lah. Kalau EDP kuat sangat,